Okay, ni cara macam mana kita nak menggunakan Gemini Spark. Kita nak connectkan dia dengan agent skills OS kita. So, korang buka je Gemini kan. Lepas tu, dekat atas ni ada toggle button tau. Korang boleh guna chat ataupun Spark. So, Spark ni adalah beta lah daripada Gemini. Masih lagi di tengah-tengah orang kata under development lagi lah kalau beta ni kan. So, macam mana kita nak buat adalah first thing first, kita kena pergi dekat bahagian connected apps ni dulu. Dekat connected apps ni, lepas tu scroll ke bawah, dia akan ada add custom app ataupun MCP ataupun app, boleh lah, tak kisahlah mana-mana kan. So, just klik je kat sini. Lepas tu dia akan suruh masukkan kita punya custom app link. So, custom app link ni, korang boleh pergi kepada skill.sifucontent.com. Lepas tu klik je start free trial. Korang kena login dan sebagainya lah. Okay, sign up dulu. Lepas tu pergi dekat bahagian connect your AI to start using this skill. Setup connector ni. So dekat sini dia akan ada satu link yang korang boleh copy. Lepas tu masukkan sahaja dekat dalam sini. Masukkan, and then yang ini biarkan, kosongkan sahaja. So, lepas tu klik je pada button next. So nanti dia akan keluar lah macam ni, agent skill OS ni. Alright, kemudian bila kita nak gunakan dia, kita boleh buat yang baru lah kat sini. Okay. Sebagai contoh, kita boleh type alias, lepas tu boleh pilih agent skill OS. Macam tu je. Lepas tu tolong aku tune lah, kata tolong aku tune copy writing ni. Sekejap, saya nak cari copywriting. Okay, so saya nak suruh dia tunekan copywriting saya ni lah. Okay, kemudian kita paste kat sini. Lepas tu kita enter je. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia thinking it through, and then dia akan panggil agent skill, load skill, dan dia akan load reference yang ada dekat dalam skills tu lah. Lepas tu baru dia akan gunakan skill tersebut, dan dia akan revamp kita punya copywriting kita berdasarkan apa yang saya dah ajar dekat dia. So, maksudnya anda tak perlu nak type prompt panjang-panjang, tak perlu nak copy paste dan sebagainya. Dia terus pandai untuk buat copywriting based on apa yang saya dah ajar pada dia. So, kat sini dia bagi tahu, Salam Sifu, copywriting asalnya ada foundation idea, buyer psikologi yang padu, masalah ghosting, blue tick, chatbot, tofu mofu semua. Okay. Lepas tu yang ni adalah apa yang dia gunakan inner dialogue, ERM, empathy, reframe dan mechanism sesuai untuk FB profile, organic post dibina untuk tarik rasa empathy pembaca yang penat pusing-pusing tweet from AI, alih rasa bersalah dari chatbot ke funnel dan ganjarkan mereka dengan penyelesaian. So ini adalah apa yang agent skill kita buat copywriting dekat dalam Gemini. So benda tu kita boleh gunakan skill OS kita ni, kita boleh connectkan dia juga dekat dalam ChatGPT, kita boleh connectkan dia juga dekat dalam cloud. Sebab apa? Sebab dalam kita punya skills kita ni, okay, for now kita ada 11 skills. Sebenarnya lebih lagi, saya belum publishkan dia lagi. Dia ada pelbagai jenis skill yang ada. Nanti saya akan tolong anda structurekan lah untuk marketing yang mana sesuai digunakan dekat dalam platform yang mana satu, untuk hasil yang lebih berkualiti lah kan. So macam kita boleh buat juga HTML sales page, kita nak design sales page dekat BCL, boleh gunakan skill BCL sales page architect. Kalau kita nak buat, dia ada satu lagi, saya tak keluarkan lagi, nak buat untuk WordPress punya pula website kan, sales page dekat WordPress. So dia ada satu skill khas untuk WordPress punya juga. Sebab BCL dia ada certain kekangan yang saya dah ajar pada dia, yang BCL tak boleh buat macam ni. And then dekat WordPress tu lebih broad lah dia punya ni. And then kita ada juga seri, okay, seri untuk orang kata UI dan juga UX. Kita nak buat sales page tu kelihatan lebih premium dan sebagainya, kita suruh buat dulu dekat BCL, lepas tu suruh seri untuk tambah baik lagi dia punya tu. Dia adalah dia punya cara dia dan sebagainya. Nanti saya tambah lagi dekat dalam ni. Jom kita tengok dulu, kita baca dulu apa yang AI kita dah buat. Pernah tak kau terfikir kalau sebenarnya chatbot kau tak ada masalah, tapi kau yang salah diagnose punca jualan tak naik? Oh, itulah dia kata. Bla 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 kat sinilah. Tofu bla bla, setuju ke setuju? Okey, cantik dia punya ayat. Spend berjam-jam tweet. Sudah bagi variation B lah, situation, problem dan juga reveal. Ni pendek. Okay, dan variation C, stop pasal chatbot kau buat kerja yang tak sepatutnya dibuat oleh retargeting ads.
Oh, menarik dia punya ni. Contrarian reframe pester kan. So itu adalah leksi. Okey. Contoh lah contoh. Sebab kalau Gemini Spark ni dia tak boleh nak generate gambar guna, tapi kita try dulu guna Noni untuk buatkan prompt gambar guna pattern interrupt, guna post bersama copywriting ni. So saya copy paste, kita bagi. Yang ni saya suruh dia buat prompt gambar sebab tadi memang saya dah buat Gemini Spark memang tak boleh nak create gambar tu. Jadi kita kena copy paste dan bagi kepada ChatGPT ke ataupun Gemini, tolong buatkanlah. So saya akan suruh Gemini yang buatkan dulu. Okay, so ni dia dah load skill dan load reference dia. So kalau kita boleh baca juga dekat dalam ni, suspek salah berdasarkan funnel dan perangkat kosong. Okay, untuk post pasal stop paksa AI chatbot buat retargeting ads ni, mesej utama yang kita nak sampaikan ialah bukan chatbot yang bodoh tak pandai close, tapi sistem funnel iklan tofu semata-mata yang perangkap prospek masuk fasa ghosting. So hukum utama Noni, visual hanya dedah 20 ke 30% saja, gambar bertugas untuk buat orang tersentak, stop scroll dan bertanya kenapa jadi macam ni. So supaya 70 ke 80% jawapan dia orang terpaksa cari dalam caption kita. So orang stop scroll, dia tengok kita punya hook, headline kita tu, lepas tu dia klik see more dan dia baca sampai habis. That's the konsep yang kita nak buat kat sini lah. So tree of thought, 5 konsep pattern interrupt, keluarga penyiasatan wrong suspect, keluarga kecemasan terperangkap the curiosity trap, bla bla bla. And then pilihan Noni ada satu wrong suspect lah. Okay, dia buat kat sini. So kita ambil ni, kopikan dia, kemudian saya pergi kepada Gemini, suruh dia create image. Create image. Yang ini saya nak tukar, saya tak suka. Dia suka sangat bagi ni kan. So kita tengoklah. Tapi kalau gambar memang saya lebih suka guna ChatGPT lah sekarang ni. Sebab ChatGPT punya gambar bagi saya dia lebih tepat kalau ada perkataan apa semua tu kan. Dia tak banyak lari lah. Tapi kita tengoklah macam mana Gemini buat. Okey, menarik kan, gambar macam ni. Cuma dia tak ada tulisan lah. Saya rasa dalam prompt kita ada je tulisan, typography, sub headline, color text dia tak ada. Okey, tapi menarik. Tak apa, dia tak menjana dia punya hook text dia tu kan. Tak apa. Tapi so far bagi saya this is kind of ideation yang Noni boleh bagi pada kita tau. So daripada sini mungkin kita nak tambah baik ke, kita nak suruh dia tambah teks ke, sini pun kita boleh je tambah teks kan. Tambah teks. Gitulah. Tak tahulah saya macam mana nak buat dia punya ni. Okay. So banyak lagi yang saya akan masukkan dekat dalam kita punya agent skill tu nanti. So anda tengoklah, boleh try error dan saya akan kumpulkan seberapa banyak yang ada, agent skill yang saya ada, saya akan masukkan dekat dalam ni. This is not a new skill yang saya buat tau. Tapi skill ini semua skill yang saya guna pakai selama ini. Cuma sekarang ini dia ada cara untuk saya kongsikan bersama korang semua sebenarnya. So kita bolehlah kongsikan. Alright? So cuba dulu, tengok macam mana, play around. Kalau ada apa-apa masalah boleh je PM saya. Saya akan bantu anda. Right. Assalamualaikum dan salam sejahtera.